Assalamualaikum guys. Aku main part 2 aku. Kali ni aku main Minecraft yang realistik sikit. Minecraft yang sama tapi aku tukar grafik lebih cantik lah yang update. Aku pun nak tidur sekarang. Rumah tadi aku cancel buat sebab kan malas buat. Tidur lah. Minecraft ni dia ada bayar-bayar juga. Realistik. Enderman. Mana dia? Kau takut? Aku penakut kena Enderman. Mana dia? Jangan takut masuk air. Baik aku lari dahulu. Tak boleh masuk, Masuklah keluar ni. Kan? Berani tak masuk? Dia tekan lagi walk-on. Maaf, tadi aku saja dia. Aku saja cakap. Sebabkan itulah, ada aku yang kacau. Aku buka saja dokumen kalau buat kelakar je. Aku salah sebut je. Satu buat lah. Minecraft dari shadow. Kalau korang tahu macam mana nak tukar di gambar macam ni, kalau dah mainkan Bedrock, macam ni cara dia. Kau pergi setting. Sekejap. Kau pergi kat sini. Video itu tulis kan. Kau nampak itu tulis vibrant use. Kan. Atas dia ni. Ya aku. Atas nampak lagi tulis graphic mode tu. Dalam setting kat luar lah, tapi dalam ni tak tukar ni. Kau tukar fancy ataupun vibrant yang macam realistik ni lah. Kalau simple lah macam biasa je lah. Fancy tu macam biasa kot lah. Vibrant visual option ni lah yang aku suka. Dia jadi cantik kan. Kalau kau nak main PC ke, dan kau mainkan yang ori lah. Kau main grafik tidak jadi. Okay korang, kalau kau tak faham, tanya kat komen. Kita cari lautan Pasifik. Ni aku kenalkan. Ni nama dia bab 1. Bab 1 dia ni yang dekat Aceh punya lah. Ni update. Kalau yang dulu Minecraft dulu tak ada gitu tu. Nampak ni macam 4 minit baru aku live stream apa. Lama ni masa. Mobilan. Ada cool. Jom kita pergi.
cukup. Jom kita pergi. Aku harap jangan ada satu entiti halus. Apa halus? Nampak nanti terlalu fog. Terlalu berkabus. Jadi susah sikit nak nampak benda. Aku terus ke perjalanan cari tempat yang sesuai. Kita adaptasi. Jom kita cari macam village kan. Sebenarnya yang aku buat seat ni ada di tempat yang ancient city, tapi kita lapas jauh dah. Dekat gunung, sebab kat gunung tapi malas pergi. Lagipun kita mana ada ke lingkapan bagang lagi. Seat dia tak nak beritahu sebab dia bahaya untuk disebut. Lava. Kalau kau ada air, ada apa? Ada gua. Ada lava. Ada apa lagi? Atas semua tahu. Ayam. Masa set yang main kecil. Cuba dia kali. Dia sekarang naik. Tumpang kat ni. Jom. Sekarang ikut aku. Berenang di kota laut. Ingat ke siapa dah ni? Sebaik dia tak ada siapa. Cerita. Teruskan perjalanan. Jalan. Sudah 100 km ni. Jauh gila mampus ni. Dolphin. Katanya kalau kita bunuh dolphin, dia cakap you are monster. Jadi aku nak bunuh juga lah. Aku jadi monster pun. Jadi berkawan dengan zombie. Tapi ada tak logik pula. Kalau ayam kat belakang, maksudnya nanti dalam 5 hingga 10 minit dapat telur you. Infinity dulu. Tapi apakah benda rugi? Aku harap aku cakap ni visual lah, jelas sikit. Sebab aku cakap mesti dengan caption mesti ada cakap. Aku cakap lain, caption cakap lain. Kita klik. Macam mana naik atas ni? Kita pakai daun-daun ni. Biarlah. Kita pergi adventure je lah. Dah aku tanpa mati. Macam punuk. Kau puasa tak? Tu masih janggut. Puasa tak? Kau puasa komen. Adik aku pun cakap puasa. Markah ada notion tu. Jangan dong. Ulah jam pergi pagi. Ibu banyak teluk-teluk. Tengok dulu ni teluk Ketapang. Pantai teluk Ketapang. Tadi bukan pantai. Banyak gunung besar-besar sih. Apa masalah ni? Tak boleh naik. Malas. Apa aku rasa macam benda kat belakang ni? Memang ada ayam kat belakang ni. Tapi aku tak macam ada benda. Tengok drone ni. Kau penat drone. Dia macam zombie dalam laut lah. Siapa yang terkenal lagi, aku tahu lah. Asyik jumpa savana je ni. Ni pula apa ni? Ya. Aku ingatkan mushroom tu. Bagi dia hidup atas darat pula. Dah denguh ni. Apa lah ni? Ayam. Ni ikut tak? Bye-bye. Bye-bye. Nanti kau jadi makan korban aku. Makan ni lah.
Malam. Tapi cerah. Kau nampak lah shadow. Kau nampak apa tadi tengok. Jauh sangat ni. Tak mampu sih. Armadillo. Kena jumpa pemalu. Kau tengok dia. Pemalu. Oi, dah lama. Mana tuan kau? Aku lagi tuan kau. Okey, tolong laju. Okey dah. Terima kasih. Mission passed. Respect. Salji. What the heck? Aku pusing ke sampai itu kali. Itu sajalah untuk video kali ini. Nanti akan bye.